dekat ini Puncak Alam kan, ada ni je ke? Ada lain-lain lagi kan, ada disco apa semua kat Puncak Alam. Assalamualaikum, welcome back to MYJ Vlog. Semoga kita diberikan kesihatan baik dan dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah. Hari ini di bulan Mei, kita ada Triumph Test Ride. Kembali sudah di MYJ Vlog untuk test ride motor seterusnya. Kali ini dengan Triumph di Elmina mana? Puncak Alam. So berapa hari dia buat lah, daripada 30 hari bulan 4 sampai 3 hari bulan Mei lah. So hari ni hari terakhir untuk test ride di sana. Saya dah mendaftarkan diri untuk test beberapa biji motor. Tadi kita nak terus ke sana lah, tengok di awal pagi ni. Dia buka pukul 10 tapi sekarang dah 9.40. So ok lah, awal sikit dapat test awal, boleh balik awal, rehat. Next day dah nak kerja. Ok, kita enjoy the view. Perjalanan seterusnya ke Elmina. Alright, let's go. Alright guys, kita akan melalui jalan ini. Actually macam tak jauh ikut map ni daripada Saibur Jaya. Dia lalu ini mungkin lalu Suki Alam ke? Saya pun tak sure. So macam dekat ingat rasa jauh. So itulah dia perjalanan kita orang nanti datang. Saya pun hari ni bukan bersorangan, saya dengan mem untuk pergi test ride. Saya dah set beberapa biji motor lah dalam tu, Tiger 800, Trident 800 dan juga apa lagi satu 1200 RS. Dia macam motor segmen lebih kurang cafe racer lah. So jadi kita tengok lah apa yang ada guys. So tak tahu dia punya test ride macam mana bunyi dalam kawasan tu ke, ada macam ke apa ke. So kita saksikan seterusnya. Let's go. Woohoo. Allah. Itulah jalan motor, tengok bila dia pokok-pokok dia geduk. Tapi bila geduk pun dia panas hujan, jalan akan berkulat. Bila jalan berkulat, licin lah. So kadang orang tak nak masuk. Bukannya sebab kadang jalan ni tak elok, jalan licin. So kalau malam gelap bang. So orang ambil shortcut kat situ, membahayakan. Mana? Okay, masuk Katri. Macam tak ada orang lalu pun. Lorong motor ni nampak geng-geng bicycle je yang lalu. Lorong motor untuk orang bicycle ke untuk motor lah? Motor lalu sana je. Pelik ke? Nampak tu ada yang naik bicycle kat depan sana. Kalau Elmina ni dah jadi memang untuk bicycle. Tulis tu Puncak Alam. Entahlah guys, kita bukan nak lalu kat sini. So ikut je lah mana boleh. Janji jalan dia elok. So sekarang keluar balik kat sini. Betul lah kena keluar sini. Kena lalu motor bawah. Hilap ni. Kampung Melayu Subang. Ya ke? Laluan Jalan Sungai Buloh, Kampung Melayu Subang. So tembus ke Highway Dash Puncak Alam Meru.
Pak jarang-jarang duk datang sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan. Aduh, gegar kepala otak. Aduh. Jengkreng. So kita tengoklah map bawa ikut jalan ni. Rasah lah macam jauh pula tadi. Nak dekat sampai. Ikut highway sepatutnya. Aku yang salah ambil jalan. Tak apalah. Belasah je lah Dul. Itulah ride. Waze bawa jalan dalam lah guys. Apa nak buat? Jalan je lah, ikut jalan mana yang dia bagi. Asalkan sampai dengan selamat. Tadi tengok macam dalam highway. Mungkin saya ambil salah lorong ke. Dia terus reroute, tapi tak nampak dia reroute pun. Cuma reroute daripada jalan motor ke jalan kenderaan lah. Oh, pasir. Oh. Ni sekarang mana satu ni? Puncak Alam, Rawang. Poning ni. Adakah jalan yang betul? Oh, bening juga guys. Kawasan sini jalan. Oh, situ kalau pusing sebelah sana, keluar balik. Ini keluar atas ni flyover. Okey, tak jauh dah lah. Okey, akhirnya sampai juga di Elmina kita. Kau wis bawa pusing-pusing mengata. So Elmina itu dia. Ni mana dia keluar? Exit sini. Itulah. Kok wis memang kadang pening kot sebab laluan motor kot dia pun serabut. Jadi kita pun sangat bahaya. Tak boleh curve sikit lah untuk keluar motor. Macam mana ni Lembaga Lebuh Raya Malaysia design keluar motor dekat corner macam ni. Okey, itu dia guys. Elmina kita sudah berada di sini. Kita sudah sampai. So orang-orang yang dekat ini Puncak Alam kan, ada ni je ke? Ada lain-lain ni kan. Ada disco apa semua kat Puncak Alam. Kita tengok dulu lah apa yang ada. Okey, dikabarkan dia orang buat depan Jaya Grocer. Saya pun tak pernah sekali dua juga datang sini. Saya ingat mana Jaya Grocer. Awal-awal dulu Jaya Grocer pun tak ada orang datang. Ni Jaya Grocer. So di manakah itu? Ni ada apa? Kita cuba tengok mungkin di sini ke kawasan lapang. Atau dekat mana-mana kena pusing cari dululah. Ni ada event apa? Maktab Rendah Sains Mara. Mana? Tak nampak pun. So memang dalam Elmina. Jom cari dulu. Alright, akhirnya sampai dekat Elmina. So dia bukan buat tadi tu dekat Maktab Rendah Sains Mara apa tu. Dia orang ada sports punya ni. So dia buat betul-betul dekat parking Jaya Grocer lah. Tengok ada banner dekat belakang. Jadi jom kita check it out. Street People, Uber, Tiger 800, Any 400 Scrambler kot. Dan Trident 800. Trident 800 kita nak test. Tu kita nak test dengan tak siap ni kot Scrambler. Nak try apa? Boleh lah, mana nak try? Okay. So, pergi register dulu. Okay guys, dah jumpa kat dalam Trient punya
display unit showroom. Bukan showroom lah, display unit. Untuk mungkin kita boleh register kat sini lah. So jap kita walk through dulu. Tiger 800, our segment sport touring. Okay. Ada juga ADV 800, 900 kat sini, Tiger 900, tapi tak ada test ride. Oh, ini Trident 800 yang baru lah. Okay, dulu 660 tak silap. Saya pernah test ride di Maid. So pergi register dulu untuk test ride. Triumph guys. Orang di kaunter dia tak ada. Sekejap dia minta tunggu sekejap. So sementara kita walk through Scrambler 1002. Okay, so kena tulis nama lah. Ni Scrambler 400 dan ini Touring 800. Nice juga sport touring dia. Sebab dulu masa ada tu dia tak ada box. Sekarang dah ada box side panel dengan belakang satu set. Nampak goh sikit. Okay, tapi segmen yang paling saya berkenan inilah. Ini pernah try 900 kat Maib saya tu. Dia rasanya triple cylinder juga, macam Racer 9 GT. So dia punya output dia smooth sikit lah. Okay. Nak register test ride mana? Sini. Okay. So kita register dulu test ride kat sini. So berapa banyak boleh motor? Ikut apa yang saya register dalam Google Form tu. Itu sapu rata habis. Okay, so dua maksimum. Tapi kalau ada available mungkin 3-4 boleh. Okay. So nak line up banyak panjang sekarang. Dia kalau busy 2. Kalau lapang more than 2. Okay. Alright guys. Kita tak ada diskriminasi kan. Boleh jalan-jalan lah. Hari ni ramai tak pagi ni? Belum lagi. Macam ni semua boleh. Yes. Okay. Alright. Okay. Betul. Sebab tu datang pagi. Tengah hari penat ni. Dah penat. Kalau 4 round dah double penat. Alright. Boleh bang, silakan. Boleh. Okay. Kita tengok sikit view harga dia kat sini ada. Untuk tengok kalau korang nak tahu price lah, terus direct kat sini. Okay, dia register dulu. Okay guys, so tadi dah isi nama. Dia bagi 2 motor saja limit. Katanya lah 1 hari, tapi tanya yang lagi seorang tu, brother tu, korang tengok kan, dia cakap kalau available boleh lah untuk yang lain. So kita kena pergi tunggu kat tempat motor tadi test ride. So test 2 dululah. Targetnya 3. Tapi dia kata Tiger 900 pun ada. Tapi tengoklah kalau dah habis 2 ni, kalau dia bagi, kita test ride lagi. Macam mana kalau dah ada rules, is rules lah. Kita kena follow. Okay guys, let's go. Shifter ada. Mas, sekejap kita bagi. Bang, abang biasa motor kan? Biasa. Dia ada 3 motor. Oh, dia time lock ni. Make okay. Okay, on Bluetooth. Kalau tengah jauh Okay. dia memang Bluetooth tu seorang. Bluetooth seorang. Okay. Ada Android. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try. Kecil juga Kecil je. Macam dom juga. Tak rasa dia kecil lah. Ada ni. Sikit nak balik ni. Kita tukar bawa tu lah. Boleh. Cantik. Kita tukar bawa 900. Okay. Tapi sini dulu. Kita follow Marshall. Kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Amin, jalan.
Dia nak keluar kat sini kok. Kita ikutlah masa saja nak bagi challenge, obstacle yang ada. Okay. Alright, kita rasa enjin 3 silinder. Okay, macam Zontes juga. Okay, right by wire. So braking best. Allahu Akbar. Okay. So dia punya feel macam Zontes lah. Cuma dia tak bunyi, tak rasa macam garau sikit dia punya ni berbanding dengan Zontes. Apa ni? Oh, kita tak tahu tempat nanti ada bumper ke. Dia punya feeling memang agak sporty lah. Berbanding Zontes ADV dia punya ni lain sikit. Oi, Marshall tak relax langsung. Tak ada tunggu-tunggu. Dia belakang-belakang tu semua akan laju lah. Okay, so feeling dia ni, alah, actually dia smooth, sedap. Tapi the sizes everything rasa lebih kurang macam Dom lah. Cuma handle dia tinggi sikit lagi, so lagi selesa. But the sizes macam Dom je lah. Dia punya engine memang power lah. Dengan kita 105 horsepower lah, tak pasti 400cc. Oh, laju Marshall. Tu 900 punya ni kan. Tapi belakang ada rasa membuai-buai tak berani nak ni. Bukan motor kita, tak biasa. The feeling is good lah. Ni ada cruise control lah. Nak belek pun tak ada. Laju betul Marshall. Wah, dah Marshall ni nak pusing. Okey, langgar bumper. Oh, sedap exhaust Oh, sedap exhaust. Sedap exhaust. Okey, Marshall suruh jalan dulu. Lagi satu round dia suruh pusing. Okey, let's go. Oh, dia punya pick up padu. Tapi kenapa dia punya visor depan ni nampak goyang-goyang Oh, tengok. Marshall tak relax. Bawa macam ribut. Macam track lah pula. Dia punya quick shifter not really smooth lah. Mungkin kena tune kot, baru ngam sikit kot dengan enjin. Sebab dia punya bunyi tak garau. Dia tak keluar bunyi macam Zontes ataupun Tracer lah. So jadi mungkin dia punya quick shifter tu berlainan sikit. So dekat jalan interlocking ni memang rasa membuai-buai sikit lah belakang. Atau mungkin sebab naik 2 orang. Braking padu lah, braking dia Memang okey lah. Dia pakai braking apa, sekejap lagi kita tengok. Rambus ke. Marshall kita tak relax, mana hilang lah dia pergi. Betul-betul punya Marshall lah ni. Okey. Marshall dah belok kanan. Okey, kita belok kanan. Overall okey lah kot motor ni. Cuma kita dah ada motor kan, kita rasa dia tak mendatangkan beberapa keistimewaan yang dicari, ciri-ciri yang dicari dalam sport touring. Kalau nak compare dengan Tracer 9 GT, banyaklah beza dia. Dia lebih banyak lah. Rasa puas hati lagi Tracer 9 GT lah kalau berbanding ni. Terus terang cakap.
position dia tak berapa nak ni sangat lah, kaki ke belakang sikit. Masuk mana tadi? Sini ya. Alright guys, Masya bawa obstacle semua tempat. Baru dia boleh tengok orang tu tahu bawa motor ke tak. Okay. Okay, break. Alright, free gear dah. Oh, susah nak dapat air ni. Apa ni? Kelas pendek kot. Okay. Okay. Braking dia nice. Braking triumph ah. Okay. Overall not bad lah. Alright guys. Tiger 900. Itu dah test. Kita test lagi sekali. Tengok macam mana. Itu test tak main kan. Ini Marshall bawa. Laju. Nak. Best lah exhaust kat bontot dia. Terbakar pohon. Panas tu. Panas. Okay guys, ni motor Marshall. Dia kena tarik kelas juga. Boleh start sama model Lontes 703F. Ada cruise control. Mode mana mode dia? Kita tak payah kacau agak mode ni. Okey, bersedia dah. Nak jalan dah tu. Okey, let's go. So even 3 cylinder pun, tapi dia punya kereta sound dia macam 2 cylinder. Dia tak macam Tesla 9 dengan ni Lontes. Okay, let's go. Kau boleh turunkan. Tinggi juga dia punya ni. Ini lain feeling terus daripada Tiger 800 tadi. So ini rasa lebih for ergonomic, upright, ini rasa lagi okey lah. So Mami pegang. Memang dia power, padu. Memang karakter ADV lah. Dia punya gym ni tak sporty punya style lah. Sebab tu dia punya engine walaupun 3 silinder, dia rasa feeling ADV macam 2 silinder yang biasa-biasa lah. Sebab dia mungkin nak bagi torque kan. So dia punya quick shifter pun okey. Move. Tapi pelik lah, 3 silinder tapi kereta macam 2 silinder. Drop ni gear berapa? Mana? Gear 1. Mahal. Apa gear 1 drop? Tak rasa dia punya braking kuat. So compare dengan tadi, ni rasa lebih better lah. Ini memang rasa lebih ergonomik. Dia punya handling, kita pegang handle pun, kedudukan kaki lebih selesa berbanding tadi Triumph 800. Ketinggian dia pun okey lah, memang untuk orang tinggi kan. So overall feeling dia nice lah. Ini kalau nak compare dengan 9GT, Tesla 9GT,
This one is not bad. Okay, right, Mami Pegang. Time for us to try and explore. High RPM. Dia punya quick shifter high RPM memang best tu. Gila, drop gear 1 pun engine braking dia tak ni sangat. Oh, yang tu 1002. Seorang-seorang boleh lah, ni naik 2 orang. Tak boleh lah. Lagi silap bulat, tertinggal bontok kat belakang. So kena hati-hati naik berdua. Dia boleh feeling lah dia punya ni. Macam mana Mami rasa belakang seat okey lah? Sedap? Boleh lah, macam tak boleh lah. Bawa laju-laju nak siapa? Kita nak feeling dia punya ni. Janganlah compare dengan BMW. Tu BMW. BMW, kalau fikir BMW nanti tua, dah tak ada motor dah nak tukar. Itu last nanti lah. Kalau sempat pakai lah, tak sempat tak apa. Tapi tak boleh lah, tu ultimate bike. Nanti dah tak ada bike lah. Kalau compare dengan Zontes, I would say Zontes I more prefer lah. Zontes rasa lagi, daripada segi vibration, daripada segi ergonomik dia, dia rasa lebih better lah Zontes. For me lah, orang lain tak tahulah. But engine wise, power 900 nanti 700, kita nak compare pun macam not apple to apple kan. But okay lah, power dia sufficient lah. So nak bawa relax memang okey lah. So ni dia punya nimbleness dia. Memang bawa boleh rasa confident lah motor ni. But I prefer Zontes 703F. Dia punya rasa feeling dia lain sikit. Dia lebih smooth. Tapi ni gear 1 dia bagus lah. Cukup RPM dia steady. Kita tengok sharp turn. Okay. Boleh. 700 MT tu je tak boleh. Lepas tu terkolek. 700 MT tu je tak boleh. Lepas tu terkolek. Okey turun. Dia bulky, lepas tu enjin dia tak padu. Mati enjin pula corner. Apalah. Okey. Boleh turun Mami? Tunggu di sini. Okey. So dia rendah ni. Ni tak tahulah 830 lah. Macam senang je turun sebelah kanan pun. Macam senang turun sebelah kanan. Dia tak tinggi sangat lah so. Okey. Padu. Okey. Pergilah rasa nak duduk. Mana lagi okey? Bapak saya nak duduk. Abang. Ha? Mana lagi okey? Oh ni kena tanya Marshall. Marshall tanya mana okey. Kalau saya ini lah. Sebab ni segmen saya. Saya minat ADV lagi. Sport touring tu dia orang suka sporty okey lah. Sebenarnya ni lagi nimble kan? Ini lagi nimble, lagi sedap, lagi selesa naik 2 orang berbanding yang tu lah tadi. Ini betul-betul jiwa kelajuan ni. Alright, settle sudah. Test ride di apa tu? Triumph Carmina. So dan untuk perjalanan ke tempat lain lah. Jadi video ni setakat ini saja untuk test ride kali ni. Test ride nanti pula tak tahu bila. So semoga kongsian kali ini dapat manfaat. So, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, terima kasih dan bye bye.